ban 5 channel YouTube ni kalau sayang anak. Yang pertama, Happy Tree Friends. Nampak macam kartun biasa, tapi dalam video ni ada adegan kejam, pembunuhan dan bergaduh sesama sendiri. Tak sesuai langsung untuk kanak-kanak. Yang kedua, Huggy Wuggy. Kartun yang pada awalnya comel, tapi akhirnya watak ni bunuh semua ahli keluarganya kerana rasa tiada orang yang sayang dia. Psikologi kanak-kanak ni akan terganggu kalau tengok video yang macam ni. Yang ketiga, channel YouTube Kids Ryan's World. Ya, YouTube Kids ni pun dah tak selamat. Ada video yang berkaitan Ryan's Toys Review. Mereka ajar kanak-kanak untuk makan unhealthy food, fast food, sampaikan kanak-kanak akan suka makan junk food. Yang keempat, Kids Diana Show. Ada dua kanak-kanak yang suka protes dan melawan ayahnya dalam video yang channel ni. Ada dua kanak-kanak yang suka protes dan melawan mak ayahnya dalam channel ni. Channel ni boleh pengaruh kanak-kanak untuk kurang ajar dengan orang yang lebih tua. Yang kelima, Skibidi Toilet. Ada watak lelaki yang keluar dari mangkuk tandas dengan rupa yang buruk sambil menyanyi lagu. Mereka bergaduh dan berbunuh antara satu sama lain. Ingat, kanak-kanak ni dia mudah sangat terikut dengan apa yang mereka lihat dan tak pandai bezakan mana yang betul dan salah. Kita ni yang kena pantau apa yang mereka tengok.